Dulu aku fikir kawan sejati tu orang yang selalu ada. Tapi rupanya kawan sejati itulah orang yang boleh faham kita walaupun kita dah tak sama macam dulu. Kau tahu tak kenapa geng kita semua dah jauh dari kau? Sebab kau makin lain bro. Kau dah tak macam dulu. Aku lain ke korang yang lain? Habis tu, kenapa sekarang ni kau senyap? Dulu kita satu kepala lah Hafiz. Tapi sekarang aku ajak lepak pun kau tolak. Kadang aku diam bukan aku sombong meh. Tapi sebab aku dah penat. Penat jadi tempat persinggahan bila orang susah. Tapi bila aku susah, mana korang semua? Mana? Weh Hafiz, kau memang ego bro. Kalau kau ada masalah, kau cakap lah. Jangan diam. Aku dah cuba cakap dah. Tapi setiap kali aku buka mulut, orang gelak. Setiap kali aku tunjuk aku ni lemah, orang pandang rendah. Kau kata kita sahabat lah. Tapi sahabat apa macam ni? Dalam aku simpan benda tak terluar. Dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengecut cuma dah terlalu jenuh. Nak terangkan pun takkan. Aku memang berubah Amir. Tapi bukan sebab aku nak. Sebab dunia paksa aku untuk jadi kuat sendiri. Tak semua orang yang senyum tu bahagia Amir. Ada yang senyum sebab kalau dia menangis pun tak ada siapa pun peduli. Aku tak tahu kau setabah ini